Suami biarkan isteri dedahkan kaki tak pakai stokin. Apakah hukum wajib tutup kaki? Gini, kalau perempuan dia berjalan dah tak nampak kakinya kerana dia pakai kain atau seluar belah atas dan bawahnya dia pakai kasut. Dalam jalan biasa tak nampak. Bila nampak? Ketika perempuan itu melangkah nak naik masuk dalam kereta, kita orang lelaki pakat duduk dalam lokang belakang kita, nampak? Masa tu kita yang berdosa. Perempuan tu tak berdosa dah. Dia yang haram ini perempuan itu berjalan seperti biasa sudah nampak kakinya. Itu haram. Bawah kasut. Faham lagi kasut. Ni kaki. Faham? Kain dia, kain lagi kain baju kurung, kain jubah kain apa pun. Sama lagi dengan kasut. Faham? Dia jalan tak nampak dah. Faham? Dah wajib katakan. Yang wajib pakai token kain dia ni kasut. Kain tinggi ni. Ada keting sikit dengan buku lali nampak. Maka wajib pakai token. Kalau kain sudah labuh, tidak wajib. Dah kalau kita sekodeng masih nak khabar masuk nak kereta kan nampak. Hoi, tumung salah. Dia tak boleh. Masih dia berjalan macam biasa. Semua orang nampak kaki dia. Itu baru tak tutup aurat dengan sempurna. Faham? Dia biasa dah nampak dah. Tengah-tengah duduk gitu. Tapi bila dia nak ambil barang, kita pergi duduk celah tank susu. Nampak sini. Mung je. Faham lagi? Dia tak boleh. Dengar biasa nampak dah lengang. Faham? Haram.